anak dia telah diambil oleh jin. Sebab apa? Sebab ada perjanjian ayah dia dulu dengan jin. Habis jadi mangsa. Dengan sebab amalan kurafat. Perempuan yang anak dalam kandungan hilang ni, 3 kes dah saya tanda. Satu kes tu usia 9 bulan. Satu kes tu 7 bulan lebih. Dan satu kes lagi 5 bulan lebih. Tak ada gugur. Tak ada pendarahan. Tak ada beranak, air ketubang pecah, tak ada. Normal. Sampai doktor heran bagaimana kes ni terjadi. Kalau ada air ketubang pecah, ada darah bersaling, wiladah, nifah, logik. Yang ni pengusi tak ada. Tak ada bukti. Sampai perempuan ni disahkan penyakit. Apa penyakit tadi? Ingat tak? Yang saya sebut ni, meroyan. Gila meroyan. Dia akan menangis, dia akan suka, dia akan ambil bantal, dia tepuk macam anak dia. Oi, sedih. Dia mencari-cari anak dia yang hilang. Gila meroyan. Bahasa saya. Tapi Penang saya tak tahu lah. Dia ambil bantal, dia buat dodo. Isak susu, tetek, isak tetek. Kesian dia. Saya rawat dia. Lepas saya rawat, baru saya tahu. Bila saya baca doa apa? Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Wansur alaina wa rahmatik. Wa zakirna ma nasitu ya zal jalali wal ikram. 1. Yang kedua saya baca ayat Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa kelebihan ayat ni? Doa ni? Ayat ni pembuka pintu kunci alam ghaib. Ayat ni buka kunci penyakit. Ayat ni nak buka kunci penyakit pada badan. Baca ayat ni. Lepas baca ayat ni, baru kita tahu rupa-rupanya kesan daripada ayah dia dulu. Memelihara bela, berdamping dengan jin. Bila dia mati, anak-anak jadi mangsa. Allahu Akbar. Tapi anak tu tak dapat balik. Tak ada. Kepeh gitu, hilang gitu. 3 kes. Yang paling dahsyat 9 bulan dah. Tunggu mangsa dah nak bersalin. Habis. Hilang gitu. Sebab itulah, apa yang Allah tak tunjuk ni kadang-kadang dengan silap kita, salah kita. Dan ada satu kes daripada Selangor.